Saya bermula program perantis pada 2025 dalam program saya yang diberi nama Fire Talk tentang pembangunan diri. Program yang saya buat bersama dengan perantis ini iaitu wanita dia diberi bimbingan melalui dokumentasi. Pengalaman saya menjalani program perantis ini dengan membawa 45 orang wanita yang kita latih dalam bidang we call it Perantis Go Digital. Program saya adalah untuk mencari potensi diri, untuk mengenal diri supaya wanita-wanita dapat memperbaiki diri mereka secara peribadi ataupun di dalam kerjaya mereka. Setiap wanita dan setiap manusia ataupun setiap orang yang ada, dia mempunyai kemahiran masing-masing. Cumanya kemahiran ini tidak dikembangkan. Wanita sukar kita nak meluahkan rasa tentang apa yang kita rasa, tentang bagaimana kita dibesarkan, dari segi mindset kita yang berbeza. Kita bimbing dia selama 3 bulan. Dan 3 bulan lagi kita familiarizekan dengan keusahawanan. Program perantis pada saya satu program yang sangat-sangat bagus kerana kita memperkasakan wanita. Tak kira dalam segala dari bidang yang bagaimana. Apa yang kita perlu bantu wanita ini untuk menaikkan dia orang punya dari segi nilai tambah, mungkin kita boleh buat dokumentasi melalui digital, iaitu daripada handphone. Kita memantau selama 6 bulan, pendapatan memang bertambah sebab kepandaian dia buat AI, buat video, dan saya rasa itu keperluan sebagai seorang usahawan. Banyakkan ataupun kembangkan lagi projek perantis ini terutamanya kepada masyarakat di luar, ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang di luar yang sangat memerlukan ilmu serta pengetahuan. Harapan saya ni perantis diteruskan.